Dalam dunia industri, kita semua tahu setiap minit yang terbuang tu sebenarnya duit yang hilang. Tapi, macam mana kalau anda ada seorang rakan sekerja digital? Bukan je kerja tanpa henti, tapi dia juga berfikir untuk anda. Hari ini kita akan selami satu teknologi yang boleh jadikan semua ini kenyataan. Agent AI, pembantu autonomi yang direka khas untuk jadikan operasi anda lebih pintar, lebih cekap. Baiklah, jom kita mulakan dengan sesuatu yang mungkin anda tak sedar pun wujud dalam kilang anda. Ia adalah satu kos tersembunyi. Satu masalah kewangan yang senyap, tapi bila kita tengok angkanya, memang boleh buat kita pening kepala. Cuba tengok nombor ni. $3.6 juta. Itulah purata kerugian tahunan yang dihadapi oleh sebuah kilang biasa. Hanya disebabkan oleh dua perkara, pemberhentian operasi yang tak dirancang dan sisa bahan. Ini bukan sekadar statistik tau. Ini masalah nyata bernilai jutaan dolar yang perlukan penyelesaian yang lebih bijak. Jadi, ini buat kita terfikir kan, macam mana kalau anda boleh ramal dan betulkan masalah sebelum ia sempat berlaku? Bukan lagi sekadar bertindak balas bila dah jadi, tapi betul-betul proaktif. Cuba bayangkan berapa banyak penjimatan dan kecekapan yang kita boleh capai. Dan jawapannya, ia bukanlah chatbot biasa yang kita selalu guna tu. Tak, kita sedang bercakap tentang satu evolusi, satu anjakan besar, ejen AI autonom. Teknologi yang bukan tunggu arahan, tapi bertindak dengan sendirinya. Inilah bezanya langit dengan bumi. Chatbot tradisional tu, dia reaktif. Dia tunggu je soalan anda. Tapi ejen AI, dia proaktif. Dia macam ada James Bond dalam pasukan anda. Anda cuma bagi dia satu misi, contohnya, kurangkan sisa pengeluaran. Dan dia akan gunakan semua sumber yang ada untuk cari jalan terbaik selesaikannya. Walaupun masa anda tengah tidur. Okey, dari segi teknikal, apa benda ejen AI ni sebenarnya? Senang cerita, ia satu program yang gunakan kuasa model bahasa besar atau LLM untuk kawal aliran kerja. Ia ada 3 keupayaan utama. Ia boleh merasa data secara langsung, ia berfikir untuk merancang tindakan, dan ia bertindak untuk laksanakan rancangan tu. Ringkasnya, ia merasa, berfikir dan bertindak. Semuanya sendiri. Jadi, macam mana sebuah ejen ni berfikir? Jom kita bedah siasat sikit anatomi dia. Sebenarnya, ada 4 komponen asas yang jadi teras kepada setiap ejen AI yang betul-betul power. Cuba bayangkan kita tengah bina seorang pekerja digital. Pertama, mestilah perlukan kecerdasan kan? Inilah otaknya, LLM yang bagi dia kebolehan untuk berfikir dan merancang. Kedua, integrasi. Ini pula ibarat tangan dan kakinya, alat-alat yang membolehkan dia berinteraksi dengan sistem lain macam email atau pangkalan data anda. Ketiga, arahan. Ini macam DNA dia, set peraturan yang menentukan personality dan batasan dia. Dan yang keempat, memori. Inilah yang membezakan dia dari automasi biasa, membolehkan dia belajar dan jadi lebih baik dari semasa ke semasa. Okey, dah cukup teori. Sekarang jom kita tengok macam mana ejen-ejen ni beraksi dalam dunia industri sebenar. Saya nak kongsikan beberapa contoh berimpak tinggi di mana ejen AI sedang mengubah cara operasi perindustrian dijalankan. Contoh pertama, penyelenggaraan ramalan. Bayangkan satu ejen yang 24 jam sehari dengar denyutan nadi mesin anda, data getaran, suhu, semua tu. Dalam satu kes sebenar, ejen ni berjaya ramal satu galas akan gagal berfungsi 42 jam lebih awal. Hasilnya, ia terus buka pesanan kerja, tempah alat ganti dan jadualkan pembaikan, semua secara automatik. Ini mengurangkan pemberhentian tak dirancang hampir 1/3. Hebat kan? Seterusnya, kita ada ejen VC Quality. Yang ni pula macam pengawal kualiti super cerdik. Ia gabungkan imej dari kamera dengan data proses untuk laraskan hard quality produk secara dinamik ikut keadaan semasa. Hasilnya, sisa produk rosak dapat dikurangkan secara drastik dan yang paling best, tak perlu ubah satu baris kod mesin pun. Contoh ketiga, penjadualan dinamik. Ejen ni sentiasa perhatikan status setiap mesin dan optimumkan semula jadual kerja setiap 5 minit. Ini macam ada seorang pengurus production paling cekap di dunia yang tak pernah tidur, tak pernah cuti dan sentiasa pastikan setiap saat dan setiap mesin digunakan pada kapasiti maksimum. Dan yang terakhir, yang ni memang semua orang suka, jimat duit.
pengoptimum tenaga. Dengan bandingkan data penggunaan kuasa dan jadual pengeluaran, ejen ni boleh ramal bila harga elektrik akan naik. Lepas tu, dia dengan bijak alihkan kerja-kerja berat ke waktu luar puncak, menjimatkan kos elektrik secara drastik, tanpa perlu beli satu pun perkakasan baru. Wow, semua ni nampak macam magic kan? Tapi persoalannya, macam mana nak mula dengan betul? Sebab pelaksanaan AI yang berjaya ni perlukan strategi yang teliti. Kalau salah langkah, boleh jadi mimpi ngeri. Dan kat sinilah letaknya perubahan mindset yang paling-paling penting sekali. Jangan fikirkan AI ni sebagai masalah kecerdasan semata-mata. Tak. Fikirkan ia sebagai masalah kawalan. Matlamat utama kita bukan sekadar nak bina sesuatu yang pintar, tapi untuk mengawal proses kita dengan lebih baik. Kawal kos, kawal risiko dan yang paling penting, kawal keuntungan anda. Jadi, untuk mula, ada 3 peraturan emas yang anda mesti ikut. Pertama, bina asas data yang kukuh dulu. Pastikan semua data anda terpusat dan boleh dipercayai. Ini asas paling penting. Kedua, jangan terus bagi kuasa penuh pada ejen. Mula dulu dalam mood penasihat. Biar ejen bagi cadangan dan manusia yang buat keputusan akhir. Ini untuk bina kepercayaan. Dan ketiga, nilai secara berterusan. Sentiasa uji dan pantau prestasi ejen tu untuk pastikan ia betul-betul bagi hasil yang kita harapkan. Okey, kita dah sampai ke penghujungnya, tapi ini sebenarnya baru permulaan untuk anda. Jadi, saya nak tinggalkan anda dengan satu soalan untuk difikirkan. Apakah petunjuk prestasi utama atau KPI yang pertama sekali anda akan serahkan kepada ejen AI anda sendiri? Sama ada nak kurangkan downtime, sisa bahan atau jimat kos tenaga, revolusi otonomi ni bermula dengan satu misi. Terima kasih kerana bersama saya hari ini.